Selamat datang ke Pusat Sumber SMK Seri Tualang. Kita berada di sebuah perpustakaan yang memegang peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Perpustakaan ini beroperasi di bangunan tingkat 4 di SMK Seri Tualang. Bagaimanakah teknologi bank digital boleh membantu pelajar dan guru? Mari kita selami dengan lebih lanjut. Bank digital seperti e-buku telah mengubah cara untuk kita mendapatkan ilmu dan maklumat dengan hanya sentuhan di skrin. Dalam era digital yang semakin berkembang, sistem pendidikan negara turut mengalami transformasi. Penggunaan bahan digital kini menjadi pembangkit dalam memperkasakan negara kita. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan cara untuk mendaftar masuk ke pusat sumber sekolah saya. Digital membolehkan pelajar-pelajar mengakses pelbagai format sama ada melalui video, audio atau teks yang dapat memenuhi pelbagai gaya pembelajaran yang berkesan. Mari saya tunjukkan cara untuk merekodkan buku dalam sistem AINS. Ini ialah cara untuk merekodkan nilam di dalam sistem AINS. Murid perlu membuka website AINS dan mengisi maklumat yang diperlukan seperti yang dipaparkan di dalam video. Kita dapat memastikan murid dapat pendidikan kualiti tanpa mengira latar belakang. Platform pembelajaran dalam talian pelajar dari pelbagai latar belakang dan lokasi dapat mengikuti seminar, kelas dan bengkel tanpa perlu hadir secara fizikal. Sebab kata Imam Syafi'i, buku bukan dihafal tapi jangan memberi manfaat. Saya Nuriman Nazira melaporkan dari Perpustakaan SMK Seri Tualang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.